Dia kata kalau mak terlepas pinggan jatuh ataupun mak bagi tumpah kuah atas meja apa semua, dia kata ingatlah, dia kata I'm losing my eyesight. Dia kata mak mata pun dah kelabu. Dia kata hope you don't yell at me. Jangan duk jerit marah mak apa semua macam tu. Esok kalau mak telinga tak apa dengar, jangan jerkah, jangan kata kat mak pekak. Sebab mak dah tua, telinga tak apa dengar. Hang ulang cakap lagi bagi mak dengar, tak ada apa hang tulis bagi mak boleh baca apa yang anak abang kat mak. Jangan jerkah mak. Dia kata I'm sorry my child. Dia kata I'm getting older. Dia kata minta maaf lah, mak dah makin tua. Itu jadi kat mak macam tu. Dia kata mak lutut dah mula sakit, dah mula lemah. Dia kata sabarlah, tolonglah bantu mak kalau mak nak bangkit berdiri. Dia kata ni, when my knees get weaker, I hope you have the patience to help me get up. Ni orang tua umur 80 nak bangkit, nak tui tak boleh, tua. Nak tui ni, nak tui bangkit ni tak boleh, kena anak mai pegang tangan dua-dua belah. Mak masa 1 2 3 bangkit berdiri. Gelak kek mak ni pun dah anak tu, dia nak main manja kat kita. Bawa tuntun pergi pancok, bagi duduk kan. Kadang-kadang nak kena curih mandi, nak kena shampoo badan macam tu. Dia kata sabarlah, like how I used to help you while you are little. Dia kata macam mana dulu mak duk jaga hang masa hang budak kecil. Dia kata sang kecil dulu duk belajar berjalan tak tih jatuh mak dengan ayah tak pernah cemuih. Anak jatuh suruh bangkit lagi pegang tangan. Mak dengan ayah buat kat kita lagu tu masa kita belajar berjalan dulu. Tiba-tiba hari ni dia sakit lutut, nak berdiri tak boleh, kita nak pergi pegang dia angkat pun kita rasa macam annoying, kita rasa macam leceh orang tua ni, merah kita kata. Kita bayangkan apa dia buat kat kita, apa kita buat kat dia. Ini peluang, Allah bagi peluang. Dan Nabi kata apa? Celaka 3 kali. Siapa dia? Sahabat kata orang yang Allah bagi dekat dia mak pak yang dah tua, yang sepatutnya itu menjadi sebab dia masuk syurga, tiba-tiba dia terlepas peluang masuk syurga kerana dia tak jaga mak bapak dia.